Alright. Oh my god. You are so heavy. Okay guys, hari ni mata Tuti dia ada spotlight. Takut dia tak selesa pula. It's okay. It's alright. Say hello to people. Kenapa mata dia begitu? Dia pun terkejut macam kenapa mata saya terlampau neon. Bagus. Maintain. No, tadi tu. Your eyes must be down. Cik. Assalamualaikum guys. Yes, this is the parcel. Dia memang for safety. Dia punya habit. Siapa sini yang ada jaga nama kucing? Nama dia Tuti Boy, ataupun nama penuh dia Tuti bin Big Booty. Ada beg kuning tak? Itulah ada beg ni je, beg kotak. Tengok dia apa kisah kalau gempa bumi sekalipun saya tak kisah. Macam tu. Buka beg kuning. Jumpa minyak wangi Tuti. Wow. Yes. Malu. Oh, dia nak macam nak tiba malu. Dia pun macam what? Itulah tadi Tuti pergi tunduk tadi. So, kita orang ada story tau cerita pasal Tuti ni. Ada tak siapa cuba komen? Nak tahu tak cerita dia? Cerita dia memang sadis. Tapi wallahualam betul ke tak cerita ini. Tapi yes. Kucing sumut. Ni sebelum sumut dah bela dia dah. Rewind. Okay. Tapi standby sedih tau. Tak tahulah cerita ni betul ke tak. Sekejap kita cari soundtrack sedih sikit. Kisah dia agak menyedihkan. Sad song sing song. Apa? Kira main nak Tuti pun nak tolong carikan lagu ke? Apa? Kejap. Sad instrumental. Oh, boleh tahan berat dia ni. Rasanya pegang macam ni pun boleh bakar berapa banyak kalori. Bukan lagu ni. Belum. Okay. So cerita dia ni, Abah yang jumpa Tuti dulu. Masa tu Abah tengah rajin buat brisk walk. So masa tu waktu PKP tahun 2020 dia start PKP. Okay, Tuti ambil mood. Yes, like that. Maintain. Lepas tu masa Abah tengah jogging tak, Abah memang aktif jogging dulu. Lepas tu tiba-tiba ada satu hari tu si Tuti ni duduk depan Abah. Kucing stray cat betul. PKP 2021 ya ke? Betul 2021 betul. Lepas tu maaflah mengah pegang dia ni. Boleh dapat masa kalau macam ni. Takut matanya. Itulah, tak tahu kenapa mata dia terlalu neon sangat. Okay, lepas tu dia pun berhenti dekat depan Abah. Meow. Cuba Tuti buat suara. Meow. Dia tak nak buat suara. So Abah pun terkejut lah pasal Abah tengok macam kesian dia ni. Sebab ada sebab kenapa Abah tiba-tiba nak bawa dia naik ke rumah. So Abah mula-mula snap gambar dulu. Lepas tu waktu tu Kak Long masih stay lagi dekat area rumah kita orang. So Kak Long pun kata bawa naik atas. So bila bawa naik atas tu Kak Long pun bagilah makanan apa yang ada. Lepas tu tengok tu macam kesian lah pula. Dan this is the first time kita orang bawa kucing masuk dalam rumah. Sebab Mama Kak Ja jenis yang takut kucing. Lagi satu dari segi sudah hygiene lah kan, kita risau. Lepas tu start pada situ kesian lah pula. Tuti sikit lagi. Tu Tuti nak nangis. Lepas tu rupa-rupanya kenapa Abah bawa naik atas, Abah nak rescue dia sebab masa a day before ke beberapa hari sebelum tu kita orang dapat kes yang macam ular makan kucing. So wallahualam dia je the only survivor yang selamat. Mungkin mak dia dah kena makan dengan ular, adik-beradik dia dah kena makan dengan ular. So dia je yang selamat. So itulah kenapa rasa cerita ni menyedihkan. Tapi itulah kesahihan dia, wallahualam betul ke mak dia yang kena makan dengan kucing dan adik-beradik dia kena makan kucing, kena makan dengan ular tu. So Tuti ni
banyak memberi kebahagiaan dalam hidup kita orang. So sebelum ni kita orang jaga hamster. Hamster kan dia punya jangka hayat dia sangat pendek. So memang first time waktu kita orang hamster kita orang meninggal tu, kita orang macam nangis teruk lah. Sangat-sangat sedih. Dan Allah hantarkan Tuti untuk happykan kita orang sekeluarga. So Tuti pembawa rezeki yang banyak juga dalam family kita orang ni. Alhamdulillah. Ceritalah dia cerita dia. Tu tak cerita pasal Soji lagi. Tuti sempat kenal Soji, Joji, Moji. Yes, Moji. Tak dengar sangat lagu. Oh, memang lagu dia tak jenis tak kuat. Minyak Tuti motor. Oh ya. Yeah. Lepas tu Moji ni pula, waktu zaman PKP juga. PKP ni banyak Allah bagi kita orang rezeki dapat bela haiwan. So kita orang jaga 3 hamster, Moji, Joji, Soji. Lepas tu barulah Tuti datang. Tapi Tuti first batch yang dapat jumpa semua hamster tu lah. Macam Tutu dengan yang lain tu, dia rasa tak dapat sebab waktu tu diorang dah meninggal lah. So Moji ni dia adalah survivor juga. Waktu tu kan PKP. So tuan rumah Hazwan ni ada kawan dia. Dan kawan dia ni sewa satu rumah dengan dia punya housemate lah. So masa tu bila PKP, tak ialah pasal lagu macam tak bantu, macam tak dengar kan. Lepas tu Allahu Akbar, berat lah awak. Lepas tu bila waktu PKPB maksudnya macam kelonggaran sikit untuk balik. So masa tu kawan Hazwan nak pergi tengok rumah tu dan nak check lah kan. So Hazwan waktu tu bila masuk dekat rumah tu, Hazwan tu abang Ika, masa tu tengok terkejut. Apa yang bergerak-gerak ni kan? Sebab dia ada macam satu sangka, tengok mati ke hidup lagi. Lepas tu tengok hidup lagi. Hamster tu masih hidup. Bayangkan PKP waktu tu dah hampir macam 3 minggu. So dia masih boleh survive. So apa lagi, waktu tu Hazwan pun bawa lah balik jumpa inilah, bawa ke rumah. So kita orang terkejut, dia boleh survive. Dan dia sangat kurus, keding tahap dahsyat sangat, kurus sangat-sangat sampai kan kita pegang dia tu rasa geli sebab nampak tulang satu, pegang memang tulang saja. Lepas tu kita orang pun belalah dia. Sebelum kita orang bela Moji, kita orang dah bela hamster lah, Joji tu sebab masa tu Kak Ika senyap-senyap bawa balik rumah. Sebab waktu tu kawan Kak Ika dekat UIA tu dia cakap dekat IG, dia kata, guys, siapa yang nak bela hamster? So Kak Ika memang sangat suka haiwan sebenarnya, cuma belum diberi green light. So Kak Ika pun deal dengan kawan Kak Ika bawa senyap-senyap balik rumah. Lepas tu bila satu hari tu Mama tengok bilik Kak Ika, ni apa kotak ni, tengok, hamster. Mama terkejut, habis semua meeting on board. Tiba semua meeting dalam family. Kenapa Ika senyap-senyap bawa haiwan ni, kata. Lepas tu letak dalam bilik pula tu, kesian kepanasan dia. Lepas tu cakap lah, takut nanti family marah, tak suka. Lepas tu akhirnya sebab dari situ family jadi makin suka dengan si Bulus ni, macam tu. So Moji, lepas kita orang dah bela Joji, baru bela Moji yang tu lah, PKP tu. Tapi kesiannya dia sebab dia diuji dengan cancer agresif. So masa tempoh hidup dia tu sekejap je kita orang dapat tengok dia berisi, dapat happy. Lepas tu tiba-tiba dapat tahu dia punya pipi bengkak yang sangat-sangat teruk. Bila check dengan doktor, rupanya Moji kena cancer agresif. Dan tempoh dia tak lama lah. So masa tu bayangkan perasaan waktu tu. Kalau korang yang pencinta haiwan, mesti korang akan faham perasaan sedih, gelisah macam mana. Kita orang punya ikhtiar tu, sampaikan kita orang bawa Moji ni pergi tempat maulid. Kita orang minta para ustaz, para habaib untuk doakan. Dan para habaib pun cakap, dia kata first time orang minta saya doakan untuk kesembuhan hamster. Tapi sebab Moji tu dia sangat strong lah. Dia punya karakter tu, bila Kak Ika tak nak tengok video balik dengan Moji sebab takut sedih. Tapi dia banyak mengajar kita orang untuk kuat lah. Tak kala dia kena cancer agresif tu, dia masih lagi buat happy, masih lagi cuba untuk makan, walaupun sebenarnya mungkin selera makan dia tak ada. Macam tu. Bertahan lama jugalah, rasa nak dekat setahun kot dia survive. Doktor cakap masa tu dalam mungkin sebulan ke 2 bulan, 3 bulan macam tu. Tapi mungkin lagi satu berkat doa orang-orang yang baik. Lepas tu lelaki tak tahu doa siapa yang makbulkan. So dapatlah 1 tahun lagi dia survive, macam tu. So itulah, bila cakap pasal haiwan ni risau juga kan. Tengok Tuti ni, Tuti dah daripada 2021 4, 6 dah 5 tahun dah dia. Kalau ikutkan dia ni tak adalah budak dah, dia dah usia tua. So harap doalah dia panjang umur, InsyaAllah. Waalaikumsalam. Sebaya dengan adik umur 5 tahun. Nanti tak makan apa, dia tengah bersantai macam tu.
Uncle Tuti. Lah, kena panggil awak Uncle Tuti lah. Dah tua dah dia. Tapi dia ni karakter dia penyayang. Scary Eyes. Itulah cakap Scary Eyes terus dia. Terus dia merajuk. Janganlah, dia soft hearted lah. Dah tak ada dah parcel tu. Alright. Dia suka main apa? Teka-teki. Keti malu ke tak. Dia cakap macam, you call me apa tadi? Merajuk. Dia masuk dalam kotak balik. Okay lah kot. Dia dah penat dah. Ataupun dia tahu tuan dia penat nak mendukung dia. Dia masuk dalam kotak balik. Titi. Tapi cuba korang komen siapa yang belah haiwan kan. Okay, dalam hidup kita mestilah ada satu momen yang kita macam sedih yang betul-betul sedih kan. Lepas tu, pernah tak kucing korang akan tiba-tiba macam manja-manja dengan korang, especially time nangis tu. Time tu lah dia wujud dan dia sapu-sapu kepala dia dekat korang. Pernah tak? Waalaikumsalam. Ada. Saya ada selalu kan. Masalahnya, mungkinlah kucing ni ingat dia akan bantu nak pujuk kita, tapi sebenarnya dia membuatkan kita lagi nangis teruk. So macam waktu tu macam manusia pun tak faham aku, akhirnya kucing yang faham aku. Lagilah kita nangis. Setuju tak? Betul. Belum ada. InsyaAllah. Nanti siapa allergic? 5 kucing. Sekarang tinggal 5. Tinggal seekor je. Setuju. Itulah. Tapi Alhamdulillah, Allah Maha baik kan. Allah hantarkan kucing yang halal untuk kita pegang, untuk kita main-main dengan dia. Best lah. Alhamdulillah. Ceti? Lepas tu dia faham pula tu kita panggil dia. Lepas tu kalau kita macam marah sikit, dia macam Tuti, dia soft hearted. Dia sebenarnya faham ni tak tipu. Contoh macam kalau Kak Ika macam berbebel kat dia kan, macam makan je kerja. Lepas tu dia akan macam berlari, dia akan bertapuk dekat bawah meja lah, ataupun inilah. So mungkin dia faham bila korang cakap macam tu tadi. Ayo. Dia tak nak on camera dah. Merajuk dia. Kucing saya ada 30. Ya Allah. Hebatnya nak uruskan kucing kencing berak dia dengan makanan semua tu. Masya Allah. Dengkuran kucing bisa untuk terapi. Kalian panggil dengkuran ya. Kami enggak tahu itu specific word, tapi macam kami panggil di sini adalah purring. Thank you. Masya Allah. Thank you. Tuti jantan. Soalan menarik tu Amirul. Sebab sebenarnya dia jantan. Sebab mula-mula suara dia ni sangat-sangat kecil tau, halus. So kita orang ingatkan macam mula-mula macam-macam lah nama kita orang bagi. Dasar panggil Tuti je lah. Tak tahu macam sebab muka dia sesuai nama Tuti. Tuti Slay itulah. Tapi kita tak nak ajar dia LGBT kan. Dia tetap jantan, Alhamdulillah. Macam tu lah. Uncle Tuti. Ada teman pergi toilet. Betul? Dia ni guardian. Tuti comel. Itulah. Ada banyak lagi kucing, tapi Tuti selalu yang macam sangat manja dan dia dia sangat attached. Saya nak tunjuk korang gambar ni. Mana? Ni. Tuti ni, tolonglah siapa yang macam ada produk makanan kucing ke, nak panggil model ke apa ke kan, dia boleh jadi model. This is Tuti boy. Handsome tak? Padu kan? Itu Tuti. Ni cuba tekan siapa? Tuti dia ada adik. Sekejap. Ni cuba tekan siapa? Tutu. Yes. Kut-kut nak panggil model ke apa ke. Diorang dah macam well trained untuk berada dalam industri seni ni. Aduh. Titi suka. Semua wajib, tak kisahlah kucing kita orang ke, even kalau stray cats pun, kalau ada lebihan kita orang akan bawa booster tu. Diorang sangat-sangat suka ayam booster. Lepas tu ni Tuti. Tak tahu korang perasan ke tak apa, kita tunjuk dulu. Okay, cuba teka di mana Tutu dan di mana Tuti. Ni soalan kebat. Cuba cari mana Tutu, mana Tuti.
Itu korang nampak tak mana? Dia dekat bawah ke dekat mana? Cepat. Kita kat tangga. Okay, Titi nampak tak kat mana? Yes. Korang nak tengok Medina? Kejap. Sebab Medina dah dekat rumah Kak Jah. Sebab ada isu hari tu diorang gaduh dengan kucing. Sangat dahsyat. So terpaksalah asingkan. So Kak Jah dah jaga Medina sekarang. Ni sekejap banyak gambar tu Medina ni. Toyen. Toyen tu nama kucing kita orang juga. Sebab nak sekalikan terus nama sama. Alah, tak jumpa lagi. Kejap. Kita cari folder kucing. Ada tak? Ada. Yeah. Ini perkenalkan. Ini nama dia Toyen. Ni pun semua kucing rescue ni. Ni Toyen. Lepas tu inilah habit dia akan duduk dekat katil. Dia tunjuk Toyen je. Tak ada kucing lain ke? Haiwan. Ni Toyen. Alah, tak nampak muka dia. Sekejap. Dia tak tunjuk gambar kucing lain. Alah, people and pets. Sekejap, mesti ada. Kita cuba tengok. Ada. Korang tengok. Sekejap. Sorry sebab terlalu berlambat gambar kucing. Banyak gambar tuti. Sebab nak cari gambar dia time kecil dulu. Masa mula-mula kita orang bela dia. Ada. Yes, almost there. Inilah tuti masa kecil yang kita orang rescue dia. Kecil kan? Medina selalu kacau live Kak Jah. Itulah, dia pun nak famous. Yang ni dia tunjuk gambar tuti je lah pula. Medina ni kena scroll banyak. Sekejap, kita tunjuk gambar lain. Ni pula kucing masa kita orang pergi haji hari tu. Kita orang bawa dia masuk dalam bilik kita orang. Itulah, kita orang cepat attach dengan kucing. Ya, dia tidur. Nampak bila ni? 18 Mac 2025. 2025? Oh, tahun lepas. Itulah dia. Lepas tu dia ada kawan juga. Mana tak gambar? Lepas tu ni lagi satu di tengah seronok tidur. Tak nampak. Medina tu lah tengah cari jap. Gambar dia ni limited edition betul pula. Bukan apa, sebab sebenarnya gambar ni dah phone ni dah terlalu banyak gambar. So dia jadi nak kena scroll banyak. Ni hari tu pergi keluar dengan Tuti. Nampak tak? Kucing tu ke yang bau soken? Yang tadi tu. Betul. Yang warna kelabu tu, yes. Sekejap mana gambar Medina ni? Kejap kita buka. Kita ada group. Sekarang ni kalau family group kita orang semua tunjuk gambar kucing je. Apa nama group tu? Okay. Ya Allah. Nah, ni gambar Medina. Betul-betul macam manusia kan. Dia dah gemuk sikit. Dia macam tak tahulah dekat rumah Kak Jah tu dia memang akan jadi sangat ni sangat gemuk. Ada satu lagi. Biasalah kucing dia memang tidur tu dia akan nampak sangat macam kepenatan.
Ni, nampak kepenatan betul dia tidur. Memang semua collection dia tidur je lah. Itulah dia. Alright guys, macam tu je saja je nak buat TikTok ni sebab Tuti ada kat sini dan masih lagi sampai sekarang dia masih duduk dekat kotak tu. Penat ke Medina tu lah, tak tahulah, mungkin dia banyak memikirkan tentang Ummah mungkin, so dia akan tidur macam tu. Medina manja. Medina sangat manja dengan manusia. Tapi thank you Mel, tapi dia sangat garang dengan kucing-kucing. So that's why kenapa Medina dah tak duduk dengan kita orang. Sebab memang tak tahu nak resolve macam mana. Sebab dan dia punya garang ni Arab style. So satu tahap tu yang sampai kalau balik je macam bulu tercabut. Seekor kucing ni tiba-tiba tengkuk dia dah tak ada bulu lah. So memang tak boleh nak buat apa, memang kena terpaksa pisahkan. Saya suka main kucing tapi asma. Oh faham. Sama lah sebenarnya, Kak Ika pun sama juga, especially kalau tutu. Tempat favourite Tuti kat kotak. Ataupun memang kucing in general suka kotak kot. Tuti kadang-kadang tutu pun suka duduk dalam kotak. Toyin depends. Ada hari dia suka. Cuba tunjuk Tuti. Tuti. Malas sebab nak kena turun bawah pula. Tuti bye. Mesti tidur lah. Dia dah tidur dah. Tak nak cerita ke pasal anak. Oh ya, Arnab pun pernah juga, tapi bukan kita orang bela. Kita orang macam menumpang bela. Kak Long kita orang, anak sulung tu, Kak Long pernah bela Arnab. So kita orang baru tahu. Tak tahulah term dia Arnab pernah period ke tak, tapi macam nama dia Chantal. Sebab tak tahu kenapa Kak Long yang pilih. Lepas tu kita orang jaga dia. Lepas tu satu tahap tu macam tiba-tiba dia dia kalau dia buat air besar tu memang bulat-bulat tu lah kan. Tapi ada satu masa juga kalau dia duduk lama tiba-tiba keluar darah. Kita macam dia buasir ke apa kan. Tapi doktor kata macam Arnab memang ada period. Allah alam. Ada tak sini yang ada experience jaga? Thank you yang repost. Thank you yang tap screen. Sikit lagi kita habiskan dalam 100k insyaAllah. Nak post 3. Yang kucing cousin. Thank you Adriana. Minat kucing. Saya ada anak tapi tak jadi macam tu. Oh ya? Ke sebab jantan? Sungguh tak tahulah. Amira cuba cerita. Waktu jaga Arnab betina ada tak keluar darah? Sebab doktor cakap macam tu, Arnab period. Itulah. Deep talk apa? Anak saya jantan. Mungkin sebab tu kot tak ada period. Memanglah jantan takkanlah period pula kan. Semua bela jantan je. Saya jaga Arnab tak period. Saya boleh betul. Iya, betul ke tak doktor cakap kita orang ni? Dia kata Arnab awak period. Itu memang ingat. Walaupun Kak Ika masa tu kecil. Kak Ika umur berapa masa tu? Form 1 kot. Form 1, Form 2 sampai Form 3. Lama jugalah hidup dengan dia. Teti naik atas. Dia macam bila Kak Ika pandang dia, teti naik atas tu dia macam buat jilat-jilat badan sebab dia tahu mungkin Kak Ika nak ambil dia. Mel lah sini. Mel. Come. Sini. Teti bye. Massage. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila nak buat vlog tu lah Kak Ika ingatkan sempat untuk siapkan semalam. Tapi lepas tu sebab nak kejar yang 360 tu nya lagi, Ayatul Kursi, lepas tu ada banyak lah video. Lepas tu video untuk campaign Kak Ika nak kena siapkan. So tak sempat. Tapi Kak Ika cubalah lagi, at least masih dalam Muharram lah, insyaAllah. Tu yang ada kembar tak ada. Cium bulu kucing tak alergik ke? Mungkin dah sebati kot dengan Tuti ni. Toyen pun okey. Kalau Tutu mula-mula memang sangat alergi teruk. Tapi semenjak ni macam okey sikit. Tapi Kak Ika tak berani nak bawa dia masuk dalam bilik sebab biasanya Tutu punya bulu ni mesti akan buatkan Kak Ika sangat alergik sampai mata merah. Wow, Farisah Farisah lah tolong siapkan vlog tu. Nampak lah macam latih. Kenapa tak duduk sekali dengan Kak je? Subhanallah. Tu soalan main-main ke soalan betul-betul tu? Macam mana nak jawab tu kenapa tak duduk sekali dengan Kak Je? Thank you Acik Wani. Bulu dia tercabut. Itulah antaranya ni. Tak tahu korang perasan ke tak, bulu-bulu dia ni.
Lelaki tu yang tanya bukan perempuan. Soalan betul-betul. Ni mesti adik-adik lagi Mirul. Mirul umur berapa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. 15. Oh, okey. Tak apa ya Mirul. Okey, macam ni. Mirul, nanti Mirul ada berapa adik-beradik? Datuk Ika muncul. Umur 11. 6 adik-beradik. So Mirul anak ke berapa? Thank you Kaisa. Masya Allah. Thank you. Tak panas ke pakai baju berlapis? Tak. Booster ayam. Oh, Masya Allah. Anak keempat. Oh, sama dengan Kak Ika lah. Kak Ika pun anak keempat juga. Okay, macam ni. Nanti sekejap. Anak pertama dah kahwin ke belum? Ada tak dalam family Mirul dah kahwin? Thank you Afifah. Thank you Roro. Oh, congrats Drama Iqbal. Terima kasih. Alhamdulillah. Tapi tu pun rasanya itu tak tahulah dah tercalon yang betul-betul tercalon. Dan tu wallahualam. Tapi thank you guys for the support. Thank you Afifah. Orang sama. Oh, nak ketawa pun ada juga ni. Belum kahwin. Okey. Kenapa Kak Ika tanya ni? Bukan apa saja, untuk nak kenal lebih lanjut macam tu. So nanti sekarang ni Mirul umur 15 tahun kan. Nanti bila Mirul dah umur contohnya 21, lepas tu masa tu Mirul dapatlah pergi dekat satu universiti ni. Dapat pula dekat UIA pula memang banyak ada meletakkan matlamat nak kahwin awal. Dapat pula gadis-gadis yang boleh bahasa Arab, laghatul Arabiyah, lepas tu boleh cakap bahasa Inggeris. Lalu Mirul pun merasakan subhanallah, inilah bidadari syurgaku. Maka berputiklah perasaan Mirul. Jadi Mirul masa tu pun rasa macam she is the one. Aku tak rasa aku dapat jumpa sebaik dia ni. Jadi Mirul pun pergilah berjumpa dengan keluarga si perempuan ni. Bila dah berjumpa dengan kawan si perempuan ni, kalian pun bertunang. Bila dah bertunang, kalian pun berkahwin. Bila kalian berkahwin, agak-agak adik-beradik Mirul boleh tak duduk sekali dengan Mirul? Gitu. Mirul rasa sesuai tak? Mirul mestilah nak dengan wife, mestilah nak bergurau sendiri dengan isteri dekat rumah, nakkan privacy. Kenapa anak kedua sangat tersakiti? Kenapakah? Jarang lah. Tak tahulah. Untuk Kak Ika melihat anak kedua, tak adalah terfikir macam tu pula. Tersakiti macam mana tu? Ni lagi satu trend sekarang ni. Akak nampak tak saya? Akak nampak tak saya? Ya Allah, ya Allah. Kak Ika pun kalau nak tengok, nak bercerita tanpa tengok kamera sekarang, rasa macam berdosa pula. Mana Mirul? Nak tahu jawapan Mirul tu? Thank you Mel. Sebagai anak kedua sokong. Iya. Ya Titi, come. Ustaz Mat, Masya Allah. Apa khabar Ustaz? Barakallahu lakuma. Masya Allah. Siapa sangka yang Ustaz dalam tim semua Ustaz yang mendahului semua. Yang mendahului tu maksudnya orang yang tim single. Ustaz yang the first break the record Merdeka Rumah Tangga. Masya Allah. Semoga berkekalan sampai syurga Ustaz. Thank you Kas. Kek kena nombor 4. Betul. Anak ketiga, Masya Allah, dah semua pulang meluah. Anak sulung paling tersakiti, anak kedua paling tersakiti. Yalah, setiap adik-beradik tu ada pengorbanan masing-masing. Cumanya bila kita masih muda, kita akan rasa kita nak difahami. Tapi dalam masa yang sama juga, bagi orang yang lebih tua daripada kita pun, mereka bukan nak difahami. Mereka biarlah nak difahami jugalah kot. Sebab tu diorang rasa macam, kenapa diorang buat sekian-sekian tu? Sebab untuk kebaikan kita. Tapi dalam kacamata kita, kita tak nampak benda tu macam kebaikan untuk kita. Kita rasa macam dipaksa. Masya Allah. Tutup topik ni pasal adik-beradik. Okay. Thank you Putri. Anak bongsu paling disakiti. Majoritinya ya. Kalau kita tengok, dia bukanlah disakiti, tapi anak bongsu ni yang biasanya akan menjadi seolah-olah tempat pergantungan emosi macam tu. Sebab bila anak bongsu ni, kita lah the first, kita yang melihat semua aspek. Masa tu kita dah tengok mak ayah kita membesarkan anak-anak, kita tengok macam mana adik-beradik kita semua, kita tengok juga bila adik-beradik kita dah mula-mula kahwin, mak ayah kita kena biasakan diri bila anak-anak dah tak duduk bersama. So dia rasa responsibility dari sisi emotional support lah macam tu. Tapi tak adalah sampai tersakiti kot rasanya.
Manja sikit. Betul. Siapa kata anak bongsu manja? Itu pun betul jugalah. Macam entahlah, dia depends kot. Ataupun dia bukan manja, mungkin sifat lembah lembut tu lebih tinggi sikit kot. Macam tu. Peti tidur. Dia dah bangun dah. Dia duduk kat sebelah. Tapi tak apalah, Kak Ika tak nak kacau dia sebab dia macam tengah fokus tengok komen-komen. Thank you Putri. Mak paling sayang anak bongsu. Dia sebenarnya macam ni lah, khulasah ataupun kesimpulan daripada luahan-luahan ni, dia sebenarnya bukanlah anak satu terpaling ini, anak kedua terpaling, anak ketiga, anak keempat, anak bongsu paling terpaling disayangi. Tapi dia sebenarnya bergantung kepada personality. Berapa banyak kalau kita tengok ada setengah daripada kita fikir, oh anak sulung ni adalah anak yang paling menggalas tanggungjawab yang banyak. Majoritinya macam tu. Tapi ada juga ahli keluarga lain yang anak sulung ni paling manja. Boleh jadi macam tu juga. So dia sebenarnya bergantung kepada individu. Kita nak generalize tu ialah kebanyakannya mungkin sifatnya adalah sebagaimana kita tengok kebiasaan adalah ahli keluarga, anak sulung perangai macam mana, anak bongsu perangai macam mana, anak kedua perangai macam mana. Tapi dia bergantung kepada personality. So macam mana personality ni dibentuk? Dia semua berbalik kepada childhood memory. Contoh, sebab tu teknik parenting tu memainkan peranan yang penting juga, sebab dia akan memberi kesan kepada, dia akan ingat, dia akan restore the memory. Oh, kalau macam ni, ini akibat dia sebab kena marah dengan mak contohnya, macam tu. Selain daripada teknik parenting, dalam masa yang sama juga dengan siapa kita berkawan. Sebenarnya kawan-kawan waktu kita kecil ni adalah sangat-sangat crucial. Sebab ada yang kata ada yang umur 11 tahun kan. Dengar ni, Kak nak bagi tahu ni. Masa kita umur bayi sampailah umur berapa, 7 tahun ke berapa tak, Kak kena recall balik. Tapi dia ada tempoh umur. Masa tu otak kita ni macam sponge. Contoh, macam mana kawan-kawan kita, nanti korang boleh komen kat bawah, banyak kan kawan-kawan korang ni jenis suka mencarut tak? Tu Kak Ika nak tanya dulu. 100k dah, Masya Allah. Thank you guys. Kak Ika nak tanya, banyak mencarut? Ada. Okey. So, macam mana kita seumur dengan mereka? Contohlah, mungkin korang ni jenis yang tak suka mencarut. Tapi kenapa ada kawan-kawan korang yang suka mencarut? Dia semuanya learn behaviour. Contoh ni, kita tak boleh nak generalize, tapi anggap apa yang saya kongsikan ini adalah sebagai satu persiapan untuk diri kita dan untuk sentiasa berhati-hati apa yang kita cakap. Tak adalah kita nanti akan tiba-tiba cakap dekat media sosial, ni aku tak faham kenapa generasi sekarang ni suka mencarut, tak menghormati orang tua dan sebagainya. Sebab hakikatnya benda ni adalah learned behaviour. Ada satu study daripada seorang psikologis ni, nama eksperimen tu adalah Bobo doll. Dia ada satu nama lagi, Kak Ika lupa the effect of apa tapi basically dia punya eksperimen tu adalah Bobo doll. Bobo doll ni apa? Contohlah, Bobo doll ni dia macam satu balloon yang macam gambar kartun. So bila kita tumbuk balloon tu, dia akan pantul balik. So itu nama dia Bobo doll. So pada masa tu, zaman mungkin 50-an macam tu, dia buat eksperimen. Dia nak tengok macam mana kesan kanak-kanak ni dia boleh imitate orang tua punya perbuatan. So masa tu psikologis ni panggil 2 orang budak. Okay, mula-mula dia panggil, lepas tu dia macam belai-belai Bobo doll tu. Okay lah, so diorang pun macam tengok. Okay, lepas tu kali kedua psikologis ni buat apa? Dia tumbuk, dia being agresif dekat Bobo doll. Dia tumbuk. Lepas tu dia tak cakap apa-apa dekat 2 orang budak ni. Psikologis ni terus keluar daripada bilik eksperimen tu dan mereka mula nak memperhatikan karakter budak tu jadi macam mana. So berdasarkan cerita ni, sebelum Kak Ika nak bagi tahu jawapan dia apa, agak-agak korang rasa budak-budak tu jadi apa? Buat apa dalam bilik tu? Selepas psikologis tu dah keluar, agak-agak apa yang diorang akan buat? Albert Bandura. Yes, betul. Masya Allah. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ikut buat macam tu balik. Okay, dia tampar. Okay, Albert Einstein tu lain. Lagi-lagi, takkan 2 jawapan je. Dia sepak, dia tumbuk. Okay, lagi-lagi. Nampak sangat korang tak fokus. So Kak Ika dah tahu dah teknik dia apa. Kak Ika akan uji korang. Setiap kali Kak Ika cerita sesuatu, Kak Ika akan ulang balik. Tak fokus ni. Kalau Kak Ika jadi lecturer, mesti Kak Ika akan tanya banyak soalan. Okay, so jawapan dia adalah
Betul. Ada yang jawapan betul tadi. Mengata tu biasanya netizen Malaysia yang akan buat mengata-mengata tu. Budak-budak kecil tu takkanlah dia nak mengata pula kan. So dari eksperimen Bobodol, kita cerita balik sebab macam mungkin ada yang tak fokus tadi. So Bobodol ni satu eksperimen, dia nak tengok behavior budak-budak ni, yang macam mana orang tua ni memberi kesan, influence kepada budak-budak kecil untuk tiru, untuk imitate perbuatan kita. Jadi masa tu psikologis ni letakkan 2 orang budak-budak ni untuk duduk dalam satu bilik. So mula-mula dia belai Bobodol tu. Bobodol tu adalah belon, bila tumbuk dia patah balik. Kali kedua, dia selepas belai Bobodol tu, dia tumbuk, dia being agresif, dia tampak Bobodol tu. Lepas tu dia keluar. Lepas dia keluar tu, dia nak tengok apa habit ataupun apa kesan yang budak-budak ni akan buat dekat Bobodol tu nanti. So bila dia tengok, jawapan dia adalah betul. Budak-budak tu tiru sebagaimana psikologis tu buat tadi. Dia tumbuk, dia being agresif, dia tampar. Siapa menunjukkan kat sini adalah kita sebagai parents ataupun kita sebagai orang yang tua. Walaupun kita ni, let's say lah, mungkin ada orang cakap macam saya tak kahwin lagi, saya single. Sebenarnya kita kena take the responsibility juga untuk paparkan akhlak yang baik. Paparkan akhlak yang baik ni bukan semata-mata kita nak memberi contoh kepada orang lain, tapi sebenarnya untuk menjadikan benda tu jadi satu kebiasaan untuk keseluruhan masyarakat kita. Benda ni ada dalam study, dalam cultural psychology je. Kita kena recall. Kak Ika pernah ambil subjek tu, diversity something cultural psychology. Kenapa orang Jepun antara orang yang sangat-sangat beradab? Dulu Kak Ika pernah dengar Kak Ja cerita, waktu tu Kak Ja kena buat hosting dekat Jepun. Ada satu momen tu Kak Ja pergi dekat satu restoran tu, diorang kena buka kasut pakai selipar, dan kasut-kasut tu akan disusun oleh orang Jepun. Diorang akan susun teratur je. Lepas tu setiap kali kalau siapa yang dah pernah pergi Jepun antara tempat yang mudah nak cari makanan halal, dia akan pampang besar-besar makanan halal, dan mesti akan ada tempat solat. Itu keutamaan restoran halal dekat Jepun tu, mesti dia akan sediakan tempat solat, masya-Allah. Lepas tu bila Kak Ja dah habis makan, so Kak Ja pun okay, arigatou gozaimasu. Diorang akan tunduk, dan bila Kak Ja dah masuk dalam kereta, Kak Ja bergerak, masih lagi diorang dalam keadaan yang tunduk. So nak menunjukkan apa, mereka ini sangat-sangat menghormati tetamu, masya-Allah. Dan kenapa karakter orang Jepun tu jadi macam tu? Sebabkan suasana yang membiasakan masyarakat mereka untuk beradab dan berakhlak. So tetapi itulah, media sosial ni kita tak nafikan, sebenarnya kita, culture orang Melayu kita ni sebenarnya sangat-sangat beradab kalau nak ikutkan compared to negara Arab. Sebab tu kalau kita pergi duduk kat negara Arab, banyak orang kata orang Malaysia ni bagus. Tak payah cakap dekat negara Arab, masa kita pergi Sumut tu pun semua orang cakap orang Malaysia ni rajin, orang Malaysia ni suka offer help, orang Malaysia ini tak kedekut. Maksudnya sifat kita ni, walaupun kita negara kecil, orang tak berapa nak kenal sangat Malaysia, tapi Alhamdulillah sebab daripada Sumut tu orang baru nampak, orang Malaysia ni very helpful lah macam tu. Sebab culture kita orang Malaysia ni jenis yang suka tolong orang macam tu. So semua itu bermula daripada teknik parenting dan juga suasana yang membuatkan orang nak ada akhlak macam tu. Sebagai contoh orang Jepun lah. Dan memang diorang punya pembelajaran tak sama macam kita tau. Kita dulu ambil pendidikan civic, itulah subjek yang paling malas kita nak fokus, sebab kita rasa benda tu tak penting. Tapi sebenarnya pendidikan civic ni dia perlu lebih praktikal. Dia bagi saya lah, sebab dekat Jepun diorang buat macam tu. Diorang akan kumpul budak-budak sekolah ni untuk buat kerja kemanusiaan, tolong kutip sampah ke, ataupun pergi rumah orang tua ke, di usia kecil lagi. So tapi kita faham lah itu memakan kos yang agak tinggi. Tapi who knows, mana tahu kan kalau ada pendidikan civic yang kena praktikal, so baru budak-budak akan faham, oh patutlah kita kena jadi orang baik, oh patutlah kita kena jaga mulut kita. Sebab kes bully ni pun semua bermula daripada sekolah, dan kesan dia tu akan memberi kesan sampai dia besar. Dan berapa banyak orang yang pernah dibuli ni akhirnya cara corak pemikiran dia berbeza, cara akhlak dia berbeza, dan untuk nak jadi optimis tu jadi mencabar sikit untuk mereka. So kesian lah, tak adil lah untuk mereka yang tak bersalah tapi terpaksa harungi hidup macam tu. InsyaAllah. So itu je lah. Apa kaitannya tiba-tiba Kak nak cerita pasal benda ni? Pasal personality. So basically itu Kak nak cakap betapa pentingnya untuk pilih kawan yang baik, sebab benda tu akan membentuk karakter kita sampailah ke besar. Salah pilih kawan, tak kisahlah walaupun mak ayah kita dah didik kita betul-betul, dah jaga kita betul-betul, dah protect kita betul-betul, salah pilih kawan, influence kawan lagi akan lekat dengan kita. Sebab kita selalu fikir kawan ni dia faham kita lah, mak ayah aku tak faham aku. Kan mesti kita rasa macam tu kan. Benda tu faham, valid je apa korang rasa. Tapi berapa banyak yang Kak Ika jumpa, semua rasa macam kalau lah tak salah pilih kawan, aku takkan lalui apa yang aku lalui sekarang ni, macam tu. Tapi itulah, hidup orang berbeza-beza kan. Allah mentakdirkan kehidupan seseorang melalui kegelapan,
kehidupan tu semua ada sebab, macam tu. So kita ni pula janganlah menghukum diorang pula kan. Kita bagi ruang untuk diorang berubah, sebab kita sendiri pun, kita semua adalah pendosa. Cuma mungkin kita melihat dosa orang tu lebih besar daripada kita, tapi sebenarnya kita pun buat dosa, cuma orang tak nampak apa dosa kita lakukan, contoh. So sebab tu ulama kata akhir zaman ni adalah fokus pada diri kita, apa yang kita boleh perbaiki diri kita, macam tu. Akan ada masa juga orang yang macam kita pun akan melakukan kesilapan juga, tapi bila kita tersedar tu, kita cepat-cepat taubat balik, macam astaghfirullahalazim, ya Allah, muhasabah, macam tu. Tapi kebanyakan sebab tadi dengar Taufik, tak tahu Tajul dengar ke tak. Tajul pergi kan Taufik tadi, sebab tadi ada Habib cerita pasal kaitkan nak cerita benda ni pun takut, tapi benda tu bagus lah sebenarnya, a reminder for me juga pasal menghukum. So korang tengoklah dekat Taufik, tapi menarik lah. Kak Ika takut Kak Ika salah cakap, tapi apa yang Habib cakap tu macam sebenarnya memang banyak yang Kak Ika macam reflect balik dekat diri sendirilah. Sebab antaranya lah yang Habib cakap kan, dia kata berapa banyak orang nak naik nama, nak jadi influencer dengan menghukum ataupun membuat video memperendahkan orang lain. Sedangkan Nabi dulu, Nabi tak mengajarkan kita macam tu. Dan jangan menggunakan itu sebagai satu excuse yang macam saya tengah mempertegakkan kebenaran. Ya, kita mempertegakkan kebenaran, tapi untuk membuat video untuk mengajak orang lain mengecam dia, sedangkan kita ada option lain untuk nak mengajak dia kebaikan. Macam tu lah. Ada banyak lagi pencerahan daripada Habib tu. So bila dengar tu macam, ni memang untuk pesanan untuk diri sendiri, macam betul lah. Sebab apa yang kita hukum orang tu, auzubillah, takut-takut kita pula yang terbuat apa kesilapan yang orang tu buat kan. So kena always be mindful lah, apa yang kita post, apa yang kita cakap, apa yang kita komen, semua tu kan. Macam tu lah. Thank you. Selalu kena bully sebab saya tak ada bapa. Diorang bully sebab tu. Taufik mana? TAWFIQ kat TikTok. Itulah patutnya diorang kena live sekali dekat TikTok kan. Tapi Kak Ika selalu tengok dekat YT. Dekat Rumah Purple pun ada juga. Best sekarang. Kadang-kadang kita faham lah, kita mungkin ada kekangan masa ataupun ada kerja lain yang kita nak kena settlekan, tak sempat nak pergi majlis ilmu. So kita boleh dengar secara online. Itu pun sebenarnya salah satu usaha untuk kita nak bagi hati kita ni sentiasa lembut, sentiasa lekat dengan majlis ilmu, tengok online. So tu yang macam Assalamualaikum TV Al-Hijrah tu pun salah satu usaha mereka untuk nak bagi mudahkan semua orang untuk join majlis ilmu. Macam tu. Yes, tu Tajul lah letak dah ke pin je. Macam mana nak pin? Pin this comment. So korang search je yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Best tak belajar psikologi? Best. Tak tahu nak cakap macam mana. Best ada dua sebab. Sebab belajar kat UIA satu. Kedua sebab belajar, oh my god, cakap pasal universiti kerjaan. Sorry terpotong cerita, tapi nanti saya akan ingatkan tu nak cerita pasal best ke tak psikologi tu. Tapi memang jawapan ringkasnya adalah best lah. Tapi sebab kenapa best tu, tunggu sekejap, kita berehat seketika. Okay, semalam kita orang ada program dekat UM tau. Dan seingat Kak Ika masa pergi UM zaman dulu, waktu program back to back masa tu, okey lah, universiti yang kita tahu universiti. Tapi masa Kak Ika masuk pintu gerbang UM semalam, Kak Ika terkejut. Masuk je Q Bistro. Kak Ika macam, wow, Q Bistro. Jalan lagi tengok, wow, ada pickleball. Lepas tu macam nampak rasanya macam diorang tak tahulah kerjasama dengan satu brand sport ni ke, ataupun memang sport brand ni sponsor court pickleball ke. Lepas tu kita orang punya tempat program tu, sebelah dia tu adalah tempat squash. Dan Kak Ika nampak lah budak-budak Cina main squash macam, lepas tu ada Zeus Coffee. Kak Ika macam, kenapa saya tak hidup di zaman ini macam tu. Sebab tak tahulah, sebab bagi Kak Ika masa zaman UIA dulu pun dah memang best dah. Tak tahulah zaman sekarang macam mana kan. Lepas tu Allah takdirkan pula tadi Kak Ika ternampak lah IUM FM tengah buat TikTok. Kak Ika pun join lah tengok. Kak Ika macam, macam pernah nampak tempat ni, tapi kat mana? So Kak Ika pun komen, ni tempat mana ni? Dia kata, dekat Evo Cafe kak. Evo Cafe tu macam antara tempat yang mostly Arab-Arab suka lepak situ. Kak Ika jarang lepak dekat Evo Cafe. Kalau geng UAE akan tahulah, Kak Ika suka HS Cafe. Tak pun makan dekat Richiamo punya cafe. Richiamo tu kira macam dah paling gempak lah. Itu tempat lepak zaman Ika ya. Tapi sekarang tak tahulah, sebab Evo Cafe dah sangat-sangat berbeza. Ika tengok tu macam, ini coffee shop yang dekat luar ke? Sangat-sangat dahsyat.
ada CU sekarang dekat UIA. Nanti Kak Ika rasa macam nak singgah lah UIA tu. Sebab kalau UM pun dah gempak macam tak ada Q-Bistro, bayangkan kalau dekat UIA macam mana. Tapi rezeki lah korang membesar zaman ni. Mungkin ni salah satu kaedah untuk attract orang tu nak minat masuk universiti kot. Sebab sekarang kan ramai orang macam kurang berminat masuk universiti kan. So nak ikut okay. So soalan dia tadi, best ke tak belajar psikologi? Sangat-sangat best. Macam mana nak nyanyi sedar? Allah Akbar, susah nak cerita tu. Jom tidur. So okay lah, ni lah sepatutnya Kak Ika nak end live dah. So best ke tak psikologi? Memang sangat-sangat best. Pertama, dia mengajar kita untuk not being judgmental. Sebab kebanyakan orang yang join psikologi ni sebenarnya untuk heal from their past trauma. Kak Ika dengar lah, sebab Kak Ika macam very optimistic tau. Kak Ika pula fikir macam okay, kenapa nak ambil psikologi ni? Supaya memudahkan urusan aku nak kerja ataupun nak terlibat dalam misi kemanusiaan. Sebab kerja kemanusiaan ni perlu empathy. Itu sudah semestinya lah. Kalau tak empathy, takkanlah kita nak tolong baik kat orang kan. Yang kedua adalah kena ada sifat manusiawi. Maksudnya kita kena menolong mereka ni to the point yang kita faham betul-betul dan macam mana nak cakap maksudnya benda tu, at least bahasa kita tu tak menyinggung perasaan mereka. Sebab benda ni sangat penting dalam kerja kemanusiaan. Banyak di antara kita niat dah bagus lah, tapi kita tidak ada kemahiran skill untuk membeli jiwa mereka dengan bahasa yang sesuai. Jadi masa tu Ika pula alhamdulillah family semua jadi supportive. So kita masa tu jujur Ika cakap, mungkin Ika waktu tu dalam ambang toxic positivity. So Ika rasa macam kita tak patut sedih, kita tak patut salahkan orang, kita kena sentiasa bersangka baik. Bagus konsep tu, tapi hakikatnya kita manusia kan. So masa tu setiap kali Ika berkawan dengan semua orang rasa macam letih sebab terlalu toxic positivity. And dari situ lah Ika belajar, okay, apa yang menyebabkan diorang nak masuk psikologi? Oh, rupanya diorang sebenarnya nak heal daripada childhood trauma mereka. Which is masa tu jujur Ika cakap, Ika sangat terkejut dan Ika rasa macam, how come korang boleh terasa dengan parents korang? Itu dosa. Astaghfirullah lah. Tak adalah cakap macam tu. Tapi itu adalah mindset Kak Ika dulu. Itulah kenapa kita kena berkawan banyak orang, supaya kita membuka minda kita. Sebab cara kita dibesarkan tu tak sama sebagaimana orang lain dibesarkan. So that's why kenapa Ika rasa macam tu, macam rasa berdosanya kenapa korang macam tak suka parents korang macam tu. Tapi hakikatnya masing-masing ada ujian masing-masing kan. So dari situ Kak Ika belajar lagi. Oh macam ni, macam tu. So dia membuatkan kita tidak menghukum orang, dan kita memberi ruang untuk orang rasa selamat dengan kita. Aspek daripada psikologi juga mengajar Ika untuk faham tentang the importance of the art of listening. Banyak orang tahu tentang the art of saying ataupun persuasion. Banyak orang mahir dalam nak persuade people, tapi dalam salah satu cara untuk kita nak persuade people is the art of listening. Sebab manusia ni hakikatnya semua orang nak difahami. Bila kita difahami, tak dihukumi, orang pun rasa nak dekat dengan kita. So psikologi ni banyak mengajar banyak, dan sebab tu sebenarnya Kak Ika lebih selesa untuk mendengar daripada bercakap macam tu. Sebab kadang-kadang kalau kita beri nasihat tu, takut benda tu tak bersesuaian dengan orang tu kan. So sebenarnya untuk menjadi seorang pendengar tu pun dah cukup banyak membantu orang lain sebenarnya. So that's why kenapa rasa sangat best psikologi ni, sebab dia membentuk sifat kita ni menjadi orang yang sangat thoughtful and helpful. Gitu. Ini dia korang juga. Semua dah main caps lock dah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And lagi satu sajalah nak share kan, masa Kak Ika masuk Sumuk 1.0 tu, kan Kak Ika kan kita orang punya boat kan rosak. So masa tu kita orang ada dua option je. Memang bukan dua option, masa tu dia memang nak hantar kita orang balik, tapi kita orang cakap macam tolonglah, nak duduk satu kapal, lepas tu kalau boleh tak nak terpisah dengan Kak Jah kan. So masa tu antara soalan dia orang tanya adalah, apa benefit korang boleh bagi dekat kapal kita orang? Satu simple je Kak Ika cakap, I have psychology background. Oh, we need you so much, please come to our boat. Lepas tu cakap macam, but I need to stay with my sister. Dia kata, I cannot leave her alone. Dia kata, oh, we really need you. So menunjukkan apa, psikologi ni sangat-sangat penting lah. So macam benda tu adalah jadi satu powerful kriteria yang mereka sangat-sangat nak especially dalam kerja kemanusiaan tu. So that's why kenapa Kak Ika rasa macam alhamdulillah itu adalah pilihan tepat yang Allah atur, which is ambil bidang psikologi. Dan sebenarnya lagi bagus kalau Kak Ika dapat license psikologi tu sendiri. So cara nak dapatkan license adalah kena sambung belajar. So doakanlah Kak Ika selalu ada dalam fikiran tu, cuma tak tahu nak prioritaskan yang mana dulu. Mana tahu tahun depan, mana tahu, tak tahu lah. Bukan tiramisu dah bagi Taufik ke hari tu? Thank you. So
Tapi betulkan niat lah. Janganlah pula sambung psikologi ni sebab macam dengar apa yang Kak Ika cakap. Sebab Kak Ika memang minat nak tahu tentang manusia. Kak Ika sangat ada curiosity tinggi nak tahu. Contoh kenapa, especially about LGBT, sampai sekarang Kak Ika macam selalu terfikir, kenapa orang tu boleh jadi macam tu, kenapa orang tu boleh suka bully orang, kenapa orang tu boleh rasa down dengan diri sendiri. Kak Ika suka mencari jawapan tu, kenapa macam tu. Dan cara kita nak dapat jawapan tu adalah berkenalan dengan orang tu, untuk kenal dan untuk kita muhasabah. Janganlah kita kenal orang tu untuk nak menghukum pula, kan. Ini pesanan untuk diri sendiri lah. So kalau kalian ada rasa minat yang tinggi tentang manusia, nak bantu mereka, dan bear in mind, dalam kita nak membantu orang, dia akan banyak tarik energi dan akhirnya akan buatkan kita sangat drain. So if you're not ready to take the responsibility untuk carry the same baggage, emotional baggage yang sangat-sangat berat, don't. Kak Ika bagi tahu siap-siap, jangan ambil psikologi kalau kalian tak bersedia untuk mengorbankan emosi kalian sendiri. Sebab dia macam kerja kemanusiaan lah. Kalau kita tak mampu nak keluarkan duit sendiri untuk nak bantu orang lain, ataupun tak cukup tidur, tak cukup makan demi orang lain, jangan join misi kemanusiaan. So psikologi pun sama juga. Kalau kalian jenis yang tak salah untuk sayang ke diri sendiri, tapi kalau korang nak prioritaskan diri sendiri, lebih baik mencari subjek-subjek lain yang lebih bersesuaian, sebab dia memang memenatkan. Sebab tu dalam fasa Kak Ika belajar psikologi tu, bila Kak Ika berkawan dengan geng psikologi, semua ada personality yang unik, termasuklah Kak Ika sendirilah. Sebab tu orang pun rasa pernah dengan Kak Ika juga, sebab toxic, positif sangat, positivity. So tapi itu adalah learning process lah. Kita belajar teori berbeza dengan kita practice terus dalam knowledge tu gitu. Okay korang, so thank you so much for your energy and your time. I mean, insyaAllah, all the best. Thank you Tasha. Boy. Okay, InsyaAllah ada rezeki kita akan buat curhat lagi insyaAllah. Sebab dah lewat dah, takut korang nak pergi kerja, nak pergi sekolah esok. Terengganu dekat mana, nanti akan kita orang post dekat poster insyaAllah. Tak silap dekat Kubang Ikan. Thank you Spiderman. Thank you Putri. Waalaikumsalam. Tak buat apa pun sekarang ni. Betul ikan lah. Betul lah tu. Alright korang, bye-bye. Assalamualaikum. Dah 5% dah rupanya. Bye-bye. Assalamualaikum.